Okey, dekat Hollywood sekarang ni, ada satu pertempuran gergasi yang tengah berlaku. Ini bukan main-main tau. Ini perebutan kuasa yang bukan je akan ubah peta industri, tapi juga cara kita semua layan filem dan siri TV. Inilah cerita pasal satu pertaruhan paling besar yang boleh ubah segalanya. So, siapa agaknya yang akan menang? Jom kita selongkar pertaruhan terbesar Netflix ni. $82.7 bilion. Cuba sebut nombor tu. Itu jumlah yang Netflix letak atas meja. Gila kan? Satu angka yang besar gila sampaikan ia bukan setakat jadi berita, tapi dah macam gempa bumi yang gegarkan satu dunia hiburan. Dan ini dia pengesahan rasmi dari Netflix sendiri. Dalam surat diorang kepada pemegang saham, mesej dia memang jelas. Ini bukan sekadar beli syarikat biasa. Ini langkah strategi untuk terus pecut ke depan. Okey, jom kita fahamkan betul-betul apa yang sedang terjadi sebenarnya. Jadi, apa sebenarnya isi perjanjian mega ni? Di sebalik angka berbilion-bilion dolar dan kenyataan rasmi itu semua, harta karun apa yang Netflix cuba nak tawan? Skala dia memang besar gila. Netflix bukan beli studio filem je. Diorang nak ambil alih Warner Bros Pictures, semua kandungan premium dari HBO dan platform HBO Max, dan, yang ini best, seluruh dunia adivira DC Comics. Aset TV lama macam CNN pula akan dipisahkan. Nampak tak? Ini memang gerakan yang fokus habis untuk kuasai dunia penstreaming. Tapi kan, pengumuman yang Netflix menang ni, itu bukan permulaan cerita tau. Sebenarnya, itu cuma kemuncak satu perang bidaan yang sangat sengit yang berlaku senyap-senyap di mana gergasi media lain saling berlawan untuk rebut tahta Hollywood. Segalanya berlaku pantas gila. Mula-mula Paramount Skydance cuba masuk line senyap-senyap. Lepas tu bila WBD umumkan yang diorang terbuka untuk sebarang cadangan, terus perlumbaan bermula. 3 gergasi Netflix, Paramount dan Comcast semua masuk gelanggang. Dan dalam sekelip mata je Netflix diumumkan sebagai pemenang. Jadi macam tu je lah kan. Nampak macam drama dah habis, Netflix, si gergasi penstreaming, dah berjaya, cerita ni patutnya tamat dekat sini je. Tapi, dalam drama korporat besar macam ni, mesti ada plot twist. Dan plot twist kali ini memang betul-betul ubah rentak permainan. Tiba-tiba, pihak yang kalah tadi bangkit balik dengan satu gerakan yang tak siapa sangka dan sangat agresif. Paramount Skydance nak tunjuk yang diorang takkan mengalah macam tu je. Gerakan ni kita panggil hostile takeover. Daripada bincang dengan lembaga pengarah YBD, Paramount terus bawa tawaran diorang direct kepada pemilik syarikat yang sebenar, pemegang saham. Ini satu langkah yang sangat berisiko, direka untuk paksa satu keputusan. Sekarang cuba tengok perbezaan tawaran diorang ni. Jauh beza tau. Tawaran Netflix, 82.7 bilion. Tapi, itu untuk studio dan penstreaming je. Okey, sekarang kita tengok pula tawaran Paramount, 108.4 bilion. Dan bukan tu je, ini untuk keseluruhan syarikat. Lagi satu, tawaran Netflix tu campur-campur, ada tunai, ada saham. Paramount pula, dia bagi semua tunai. Memang sengaja dibuat supaya nampak lagi besar, lagi senang dan jauh lebih menarik untuk para pemegang saham. Pertarungan ni dah jadi lebih dari sekadar pasal duit dan saham. Ia dah jadi pertembungan antara dua falsafah yang sangat berbeza tentang masa depan dunia hiburan. Dan apapun keputusannya, ia akan bagi kesan terus pada kita semua, para penonton. Okey, pertama sekali, jom kita tengok keadaan sekarang. Pasaran penstreaming ni sangat kompetitif. Tak ada satu pun pemain yang betul-betul dominan. Netflix, Amazon, Disney, semua tengah berlawan habis-habisan untuk dapatkan perhatian kita. Yang ini yang menarik. Bayangkan kalau perjanjian Netflix ni menjadi. Gabungan Netflix dengan HBO Max akan cipta satu kuasa besar yang kawal lebih 1/3 pasaran. Ini akan ubah landscape persaingan secara drastik dan semestinya akan timbulkan soalan besar pasal anti-monopoli. Maksudnya, adakah satu syarikat ni akan jadi terlalu berkuasa sampai menjejaskan persaingan yang sihat? Dekat sinilah kita nampak perbezaan visi yang sangat ketara. Paramount, dalam kempen diorang, cuba gambarkan Netflix ni sebagai ancaman kepada pawagam tradisional. Diorang guna kenyataan dari bos Netflix sendiri sebagai bukti ideologi utamakan penstreaming. Dengar je kebimpangan ni, Netflix terus bertindak.
Untuk redahkan keadaan, diorang buat satu janji yang sangat penting. Semua filem Warner Bros akan dapat tayangan eksklusif di pawagam selama 45 hari. Ini satu pengorbanan besar yang tunjukkan betapa seriusnya diorang nak perjanjian ni lulus. Jadi, kita dekat mana sekarang? Pertempuran ni masih belum selesai, jauh lagi. Masih ada beberapa halangan besar yang perlu ditempuh sebelum mana-mana pihak boleh isytihar kemenangan. So, apa jadi lepas ni? Pertama, walaupun lembaga pengarah WBD dah pilih Netflix, kuasa sebenar ada pada pemegang saham. Dialah yang akan buat keputusan muktamad. Kedua, Joe Keun-san, pemegang saham setuju pun, kerajaan masih boleh masuk campur dan sekat perjanjian ni kalau ia dianggap akan wujudkan monopoli yang tak sihat. Tak kisahlah apa pun keputusannya nanti, landscape media akan berubah buat selamanya. Satu legasi besar Hollywood akan diletakkan di bawah nama baru. Soalan yang tinggal sekarang cuma satu. Siapa yang akan pegang tampuk kuasa tu? Pertempuran ini belum lagi tamat.